dalam bentuk tunggal disebut tepat 365 kali, sama macam bilangan hari setahun. Perkataan bulan pula 12 kali dan perkataan jamak untuk warna 7 kali, macam warna pelangi. Kebetulan ke? Okey, contoh seterusnya. Mesti ramai pernah dengar pasal Ashabul Kahfi kan? Kisah pemuda-pemuda yang lari bersembunyi dalam gua dan akhirnya ditidurkan untuk satu tempoh yang sangat-sangat lama. Ni bahagian matematik dia. Dalam Al-Quran, ada disebut yang diorang tinggal dalam gua selama 309 tahun. Apa yang menariknya, sumber ni kata, kalau kita kira bilangan perkataan dalam teks Arab tu, dari mula cerita sampai ke ayat yang sebut tempoh tu, jumlah perkataan dia pun tepat 309. Dan sekarang kita sampai ke salah satu dakwaan yang paling detail dan rumit. Ia kata, maklumat biologi yang sangat spesifik, iaitu bilangan kromosom untuk spesies-spesies berbeza, kononnya dikodkan dalam teks melalui